Banyak sangat lelaki awak ni. Bukan, sebab kita kan main fikir. Oh, awak main fikir. Faham. Lawa baju tidur awak mesti mahal kan baju tidur macam ni. 300 tak lain ni. Oh, macam mana boleh tahu? Saya salah kalori mahal. Pernah beli baju pula aku ni. Kira awak buat apa macam ni? Dengar-dengar lagu macam tu Buat kuku, tengah buat kuku. Awak buat kuku. Tengok sikit boleh tak? Apa benda ni? Baru nak buat, tak kala lagi. Buat sendiri je? Oh. Maksudnya awak duduk mana manja? Dekat Perak, budak-budak ACS. Awak budak Apple ACS kan kat Gerik. Oh, ingat budak host acap es. Oh, bukanlah. Okey, macam ni. Manja. Awak memang manja betul lah. Apa yang menyebabkan orang panggil awak manja? Macam mana? Tengok sikit manja boleh tak? Tak manja. Baran sebenarnya. Saya baran. Habis apa kenapa nama awak manja? Sebab dulu X X panggil manja. Lepas tu nak awamkan nama tu. Maksudnya sekarang ni kalau Pak Wu awak tahu manja ni adalah nama ex awak yang bagi, kecewa dia tahu. Tak ada power. Okay. Faham. Maksudnya awak tak ada power Tak ada. Sebab awak baru ditinggalkan ni. Lama dah. Berapa lama agak-agak awak telah ditinggalkan? Halo Fatin, halo. Berapa lama dah awak ditinggalkan? Bulan-bulan je. Baru lagi lah. Baru lama lah tu, dah bulan-bulan. 2 bulan. 3 bulan, 4 bulan macam tu. Sorry, saya tak tahu pula yang baru lagi. Serabut. Sorry tau. Mesti awak takut awak teringat balik dia. Tak ada pun. Tak ada saya minta maaf. Bermaksudnya kenapa awak ditinggalkan dan awak tinggalkan dia? Boleh tak saya tahu? Gaduh-gaduh biasa lah. Hai. Macam mana? Gaduh-gaduh je. Awak gaduh-gaduh dengan dia? Tak ada sebab-sebab lain lah. Okey. Orang tu masih nak masa lalu dia. Oh shit man. Wih sakit. Wih. Sebabkan dia nak masa lalu dia. Wih sakit. Wih manja. Assalamualaikum. Selamat malam kak. Wih sorry dong. Maksudnya masa lalu dia tu lagi cantik pada manja? Tak tahu, tak pernah tengok. Sialah. Punya macam ni pun dia nak pergi masa lama dia. Wah benda ni. Sabar manja. Bermaksudnya manja dan dia dah lama ke? 3 bulan je. Elah mak baik betul. 3 bulan. Banyak. Oh 3 bulan je Macam mana manja boleh jatuh cinta dengan dia? Kawan aku ada kawan macam tu. Kawan-kawan rapat. Oh, sebab manja putus dengan dia sebabkan masa lalu dia So bila dia balik-balik dengan masa berlalu dia, Noah dah mula fikir masak-masak. Yang Noah nak buat masa baru dengan manja. Serabat. Noah pun dah lama. Tak ada orang So ingat Noah dah fikir masak-masak. Okay, umur berapa? 23. Okay, jalan terus. Betul kan ni. Manja jangan main tau. Jangan bagi harapan. Nanti saya kalau orang bagi harapan macam Putri, dia bagi harapan. Dia bagi harapan. Betul-betul harapan dia bagi. Cakap betul-betul. Jangan tipu-tipu. 23 ke 27?
24. Betul-betul. Betul-betul. Kenallah saya daripada diri saya. Jangan pernah kenal saya daripada diri orang lain. So maksudnya manja, ni awak betul-betul ke main-main? Awak macam awak tak serius lah. Ish, kau ni. Janganlah bagi orang gelak. Hilang sopan. Maksudnya awak tipu je tadi Yang tadi awak kata jalan terus tu tak jadi Dia kena kenal-kenal dulu. Yelah maksudnya awak tadi tu kira awak bagi harapan je Mana dia kalau betul-betul lah. Macam putri jugalah dia ni punya. Saya dah mula nak stres Saya dah mula nak stres dah ni manja Tadi saya fikir awak dah mula nak manja dah. Tapi bila awak macam bagi harapan je pula ni. Awak betul-betul lah serius-serius ni. Awak kena jujur dulu. Umur berapa? Kalau awak tipu, saya pun tipu. Saya serius 24. Sumpah. Ada orang Manja. cakap orang cakap Okay manja macam ni. Nanti Noah DM manja, Noah hantar gambar IC. Puas hati. Okey, takat gambar IC dengan sebelah muka tau. Confirm lah manja, takkan nak tipu pula. IC baru tau. Okay. So Okay. Noah tunjuk macam tu. So maksudnya Noah buktikan lah. Noah ni tak suka menipu tau. Sebab sebab Noah, kalau Noah menipu, Noah tak get on it dia. Manja boleh mati lagu manja je tak? Dah. Banyak pula iklan ni tak premium langsung Manja. Kadang-kadang manja. Apa yang kita kan kita kan random kan. Maksudnya dekat situ ada satu pertemuan yang Allah susun kan. Kadang-kadang manja. Kadang-kadang kalau apa yang berlaku mesti ada hikmah dia. Betul. So kalau macam awak dah bagi harapan dekat saya, takkanlah saya tak boleh nak bagi harapan dekat awak. Harapan ni bukan untuk kita hidup untuk selamanya. Bukan untuk kita bahagia untuk selamanya. Korang pergi dekat masuk live Puteri, panggil dia. Tapi harapan ini manja, mana tahu kita boleh bina pelamin satu hari nanti. Manja, jangan gelak manja. Yang ni korang kalau nak record manja, ni Noah bagi tahu. Jalan-jalan di atas titi, mencari cinta yang hakiki. Cakep. Walaupun beza jalan yang kita lalui nanti, hati ini tetap kamu yang kumiliki. Kenapa pandang bawah? Pandanglah mata. Baru asyik sikit. Saya tak boleh nak main mata, saya mati. Kadang-kadang manja, apa yang kita rasa tak semua orang akan rasa. Apa yang kita suka tak semua orang yang ada. Kadang-kadang juga manja. Okey, jap. 2-3 kucing berlari. Mana nak sama dengan si manja? Mana nak sama dengan kucing manja? 2-3 boleh ku cari, tapi mana nak dapat yang segini? Tapi awak kan dah ada Ellie. Ellie Jangan sebut nama perempuan lain. Saya sejujurnya yang saya tiada, Asap.
Saya hanya boleh memanja-manja dengan awak seorang saja. Orang komen awak dah ada orang lain dah. Awak curang dengan saya ke? Mana dari saya seorang dengan awak? Sampainya hati awak. Hei, awak ni tiba-tiba sampai hati pula. Apa benda awak ni nak cari salah pula ni? So macam mana manja? Adakah awak serius yang apa yang awak cakapkan tadi? Tak pun itu sekadar konten yang awak nak luahkan. Dia mana boleh jujur dalam ni? Oh tak boleh je dalam ni? Habis nak kena DM Kalau DM awak bagi harapan palsu atau tidak? Sikit lah, sikit. Sikit Sikit. Maksudnya awak tak jujur lah. Bukan daripada hati lah kan? Dia belum pulih. Faham Anji, faham. No, faham. Kadang-kadang berat apa yang kita nak sampaikan. Sakit tu Noah je yang rasa Anji. Sebab apa kan, kalau nak ulangkan balik Manja cakap tadi tu, memang benda tu dah salah satu bagi impact lah kat Noah. Untuk yang Noah akan suka Manja. No, faham. Baru jumpa takkan dah suka. Manja. Sedangkan orang dulu-dulu, kenapa orang tua yang kenalkan terus kahwin? Tak pernah jumpa tapi boleh kahwin. Apa bezanya kita manusia biasa macam nenek moyang kita? Apa salahnya kalau kita jumpa? Dulu jumpa cara lama lah. Tepi perigi, tapi pokok sawit. Tapi ni jumpa zaman moden. Dulu orang setia-setia. Sekarang ni banyak. Habis awak nak cakap saya tak setia? Kenapa awak nak cakap lelaki zaman sekarang semua sama? Kenapa dia Noah? Dia curang weh dengan aku. Kenapa? Dia cakap dia nak aku tapi dia dah ada orang lain dah. Sampai hati you Noah. Oh, mana ni? Putri? You dah lah ajak I pergi bermancing, lepas tu you suka manja pula. Ajak mancing je, bukan ajak dating. Ajak mancing je, Putri. Bukan nak ajak pelamin ke apa ke. Yang macam manja ni nak ajak pelamin. Tu bezanya Putri dan Manja. OMG man. OMG doh. Jangan tekan gelak setan. Dia remang. Dia remang. Dia maram. Tak, sekarang ni Manja macam mana? Manja? Manja dah bagi harapan tau kat Noah Putri. Kalau dia scam ni bermaksudnya Kena borak-borak dengan mak dululah. tadi kata borak DM ni, borak Manja, mak. kau betul-betul dah habis pusing-pusing ke? Si Putri ni ada yang keluar ikut tingkap tu kan. Main pusing-pusing juga. Manja dah habis Wah, pusing-pusing Noah, Manja. awet-awet. Abang macam ni abang MD macam ni. Abang MD pun tak dapat kereta api dengan abang MD. Belanja tu bang. Tak, sebab ramai orang cakap Noah dah rezek. Oh, so kau nak Noah sebab rezek dia lah. Weh, tapi semalam dia cakap aku dia tak minat rempit-rempit ni. Dia tak minat rempit-rempit sampah. Lepas tu tak ada rezek lah, tak apalah, tak jadilah. Rezek tak ada tapi tayar rezek ada. Tayar je mampu beli. Rezek mahal sangat sekarang. Boleh? Ni lah Manja Noah dengan ni je. Cover set je tinggal. Motor dah tak ada, tayar dengan sport rim je. Motor dah tak ada sekarang ni Manja. So nak Manja tak apa, kita seselu kayu, kita cari body baru. Boleh tak? Aku tak suka rempit pun sebenarnya.
Alamak. Manja tak suka rempit. Nasib baik. Bakar kau rasa ni tak? Nuah ada kereta. Kereta tak ada? Ah, Tak ada. Betul-betul. Jujur. tapi kereta dia hari-hari tukar-tukar lah. Macam setiap dah naik kereta tu tukar-tukar. Sebab orang kaya kan naik Grab. Orang kaya naik Grab. Biasalah. Macam mana boleh ke? Akak Hati duk try binatang apa ni Akak Hati duk tutup komen ni kakak? Kakak Hati? Benda ni kakak? So macam mana manja? Kalau jadi ayah ni nak pergi pegang Manja, please. Pusing-pusing dulu Pusing-pusing dulu Kita manja bagi harapan lah Yang tadi tu manja bagi harapan je Okay tak apa. Manja. Tak apa kalau bagi harapan no okey je manja. So no dah mula faham. No dah mula rasa macam dah Dedak remang. dedak emang. Berkai ni emang. Macam mana manja? Berkai. Tampar mulut tu. Kenapa Putri? Dia buat aku macam tak faham. Faham ke kali? Kalau faham apa? Kalau faham apa Putri? Saya faham. Saja buat tak faham. Fakrul dedak remang. Okey, apa kalau faham tu apa? Adalah. Takkan saya dah bagi tahu. Bagi je lah tahu. Nak tengok betul ke tak? Tak boleh. Sebab Berkai ni Putri. berkai kepala otak dia berkai. Berdek remang dengan atik ke. Mana cengek? Tu celeng pun tak elok juga. Ha? Saya dah katam dah. Saya dah semalam. Kan? Saya dah buka buku dah. Dah buka buku bahasa Boyan? Saya dah hafal satu-satu. Aku cakap tak apa pun boleh faham ke? Kan celeng. Celeng ni. Okey. Sekarang ni manja macam mana? Pusing-pusing dululah kalau tak ada datang balik. Okay, Betul tu manja. Pusing-pusing je dulu. Dia ingat aku ni apa? Tempat jual beli motor